Hai abang. Bos James, apa you mau? You banyak handsome lah. Apa you mau? Nak review motor awak boleh? Cantik lah. Boleh, tapi ada kahwin tau. Dah ada anak. Susah lah lelaki sekarang. Sikit-sikit overtaking. Saya ni friendly. Skuter berkuasa tinggi keluaran kebanggaan Itali yang menjadi koleksi golongan-golongan T20 yang ada kelas, cita rasa tinggi, kombinasi performance, teknologi dan mengekalkan identiti klasik. Vespa GTS 300 guys. Dengan enjin 278cc, Vespa HPE, single cylinder, single overhead cam 4 valve, electronic injection, liquid coolant pakai CVT. Selepas upgrade Malloy Force Master Free dengan 25 horsepower dan 26 Nm torque. Top speed dia. Top speed lah, 80 lah. Apa ni? Sisi besar, motor slow. Memazir betul? Bos, bukan bazir kita beli Vespa untuk experience, menghayati perjalanan, bukan untuk racing. Oh wow. Orang beli barang, dia beli experience. So guys, estetik klasik yang tak pernah dimakan zaman. Motor ini steel monocoque chassis. Nak tukar nombor plate? Macam tu je. Single arm suspension depan, twin exhaust belakang, pakai spoiling 12 inci. Disc brake depan belakang, ada ABS, ada ASR, anti-slip regulation. Lain kata, traction control. Orang kaya memang pattern banyak, nama pun tak boleh sama dengan orang lain. Semi digital meter, USB port charging, lampu depan signal, lampu belakang signal, full LED, tapi design klasik. Keyless entry yang saya tak faham. Motor dalam mahal, bawah seat. Nak isi helmet pun tak boleh. Bawah ini bukan untuk isi barang bos, untuk isi kenangan. Kenangan? Saya ingat dia dah ada bini, ada anak. Kenangan dengan siapa So guys, aksesoris atas motor yang boleh beli sebiji NMAX cash. Siap ada balance lagi. Motor ini, windscreen Vespa original, footrest extender, weighted balancer, rear carrier, box belakang. Wow, nasib baik boleh isi helmet. Selepas upgrade exhaust full system Akrapovic. Inilah bunyi dia. Bang, macam mana start lah? Ayah, start pun tak tahu, kata merempit. So guys, like, follow, comment, share untuk review motor seterusnya.